Untuk isu KWSP, siapa yang akan dapat berhak ke atas duit dalam simpanan KWSP? Kalau arwah tu ada meninggalkan KWSP, kita akan tanya dulu soalan pertama adalah ada penama ke tak ada penama. So kalau ada penama, penama tu boleh keluarkan lah mengikut bahagian yang dah ditetapkan oleh arwah lah semasa hidup kan. Dia akan letak contoh ada 2-3 penama, mungkin 50%, 30%, 10% ke apa ke macam tu. Dan penama tersebut dia boleh keluarkan bahagian dia lah. Tapi kalau ikut bawah kiranya peraturan macam kiranya undang-undang bawa untuk KWSP ni, penama tu kita tak boleh anggap sebagai dia berhak terhadap keseluruhan bahagian yang dia dapat lah. Jadi untuk penama yang Muslim, orang Islam, dia hanya boleh keluarkan untuk bahagian dia tu, kemudian dia ada tanggungjawab untuk bahagikan kepada waris-waris, bahagi kepada waris-waris mengikut muafakat ataupun secara faraid lah, macam tu. So macam contoh lah kalau macam pembahagian ni sama jugalah. Kalau macam bila penama tu dah keluarkan, kena telus lah dengan waris-waris lain cakap, ini bahagian yang ini waris-waris nak bahagikan dengan cara macam mana. Kalau waris-waris lain tu semua dia pun memang maklum yang mungkin arwah tu dah pernah cakap masa hidup ke apa, dia kata memang ditinggalkan bahagian ni untuk waris ni ke apa ke macam tu, dan waris-waris lain mungkin akan cakap oh tak apalah, saya tak nak tuntut bahagian tu, memang arwah dah kata dah masa hidup memang dia suruh, dia kata memang dia letak penama ni memang bahagian tu memang dia nak bagi kat bini dia. Dan waris-waris yang lain tu boleh just melepaskan sajalah bahagian. Tapi kalau contohnya arwah tu masih hidup, dia tak ada cakap benda tu, jadi penama yang mengeluarkan tu dia ada tanggungjawab lah untuk tanya dengan waris-waris, you nak berbahagian secara macam mana, nak tutup ikut bahagian faraid ke, nak muafakat ke, nak sama rata ke, nak lepas bahagian ke, dan sebagainya lah, macam tu. Tapi kalau tak ada penama, nak keluarkan duit daripada KWSP tu, dia kena ada surat kuasa lah, surat kuasa mentadbir. So nak dapat surat kuasa mentadbir ni, dia ada 3 medium, sama ada amanah raya, unit pusaka kecil, JKPTG ataupun mahkamah tinggi. So dia dekat mana satu medium yang you nak mohon tu bergantung kepada keseluruhan nilai harta pusaka si mati tu lah.